Bolehkah kita membawa keluar emas fizikal 50 gram dari Malaysia membawanya ke New Zealand? Pertama sekali, anda perlu tahu undang-undang di Malaysia dan undang-undang di negara yang anda mahu kunjungi. Di Malaysia, membawa keluar emas fizikal tidak memerlukan anda mengisytiharkan kepada kastam diraja Malaysia di lapangan terbang secara rasmi. Tetapi, anda tetap digalakkan memaklumkan kepada pegawai bertugas bagi mengelakkan sebarang kekeliruan. Kadang-kadang pihak kastam meminta resit pembuktian, maka anda hanya sediakan resit sebagai bukti pembelian. Jadi, pastikan anda simpan resit pembelian untuk kemudahan masa depan. Manakala, di negara New Zealand, emas pelaburan seperti gold bar dibenarkan dibawa masuk. Namun jumlah yang tinggi tetap memerlukan pengisytiharan kepada pihak kastam New Zealand menggunakan borang border cash report, terutamanya jika emas tersebut bernilai $10,000 New Zealand atau lebih. Jadi, bagi emas 50 gram, nilainya hari ini sudah mencecah lebih dari RM30,000 dan jika kita tukarkan kepada mata wang New Zealand, sudah mencecah lebih dari $12,000. Ini bermaksud gold bar 50 gram ini perlu diisytiharkan kemasukannya sewaktu anda tiba di lapangan terbang New Zealand. Perlu diingat, setiap negara berbeza dari segi prosedur. Boleh rujuk laman web kastam negara tersebut untuk dapatkan maklumat terperinci sebelum anda membawa masuk emas ke negara tersebut. Bagi anda yang belum lagi memiliki gold bar 50 gram yang bernilai lebih daripada RM30,000 ini, anda boleh alihkan simpanan jangka panjang kepada ketulan emas 50 gram seperti ini. Caranya mudah sahaja. Anda rujuk pin video untuk bermula dan saya akan bimbing anda sebaiknya.